Hai akak abang, untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat akak abang dengan kita punya storage box yang kita telah pun collaboration dengan Marvel. Yang ni storage box Spider-Man edition punya tak akak abang. Untuk kita punya edition kali ni memang sangat terbaik akak abang. Sebab apa? Akak abang jom stay dalam video Ali nak tunjuk kelebihan-kelebihan yang ada pada kita punya storage bag ni. Tak rugi kalau akak abang beli. Untuk saiz kita ada dua jenis saiz sahaja tau. Yang atas ni ialah 30 liter dan yang paling besar ialah dekat bawah ni yang 50 liter punya. Untuk yang ni kita hanya ada warna hitam sahaja tau dan didatangi dengan kemerah-merahan. Yang menariknya lagi dekat bahagian depan ni ada logo Spider-Man dan dekat belakang storage box kita ni ada logo Utan King. Ali nak tunjuk dekat abang dia punya cara buka dan cara tutup. Kita punya storage box ni boleh lipat tau. Kalau akak abang pernah beli yang design lama, kalau lama dekat bahagian atas dia tutup sahaja tak macam ni. Tapi bila terbalik dia boleh jatuh. Tapi yang sekarang kalau akak abang terbalikkan dah tak jatuh tak, sebab apa? Kita dah letak lock bahagian kiri dan juga kanan. Lepas tu akak abang kalau nak ambil barang, akak abang boleh sahaja ambil barang dari bahagian depan ataupun bahagian belakang macam yang Ali tengah buat sekarang ni. Boleh lock balik tau kalau akak abang tak nak guna. Jom Ali nak tunjuk cara lipat dekat akak abang pula. Kalau cara lipat dia, akak abang buka dia punya lock bahagian kiri dan kanan. Akak abang angkat dia punya papan, buka dia punya frame ni dan turunkan sahaja. Masukkan semula frame. Lepas dah masukkan frame, dia akan jadi macam ni tau. Tutup sahaja guna papan ni macam biasa. Tada, dah siap. Nampak compact kan? So bolehlah simpan dekat mana-mana tempat yang akak abang nak simpan. So dia sangat menjimatkan ruang rumah akak dan abang. Kalau nak simpan dalam kereta pun boleh juga, tak ada masalah. Lagi satu, kalau akak abang buka kita punya box ni, akak abang akan dapat dalam plastik dan 4 biji roda macam ni tau. Function dia apa? Akak abang, kita punya yang ni dah boleh, dia dah ada roda tau. So akak abang dia boleh tolak tarik dia menggunakan dia punya roda sahaja. Jom Ali nak tunjuk cara pemasangan roda dia macam mana. Akak abang buka sahaja ni, ambil satu roda dia, pasang sahaja dekat bahagian bawah ni. Yang ni roda dia, akak abang pasang sahaja dalam ni dah. Akak abang tekan sahaja dia. So dia dah boleh berjalan macam biasa. Akak abang pasang untuk keempat-empat bahagian tau. Akak abang macam mana? Cun tak? Kalau berminat jangan lupa tekan back to ni dekat bawah sekarang tau. Kalau nak harga murah jangan lupa masuk dalam live kita sekarang. Okay, bye bye akak abang. See you akak abang dekat next video dia. Bye bye.